Terima kasih. Terima kasih YB Pangginatan. Seterusnya saya menjemput yang berhormat daripada Bugaya. Silakan YB. 12 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan juga kurnianya, dan selawat serta salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Datuk Speaker kerana memberi ruang kepada Bugaya untuk berbahas dalam pembentangan Belanjawan Sabah 2026 yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan. Bugaya ingin mengucapkan setinggi penghargaan kepada rakyat Bugaya yang telah memberi kepercayaan pada Bugaya untuk mewakili anda semua sekali lagi dengan jumlah majoriti yang kita wajib syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sokongan yang kuat yang diberikan kepada Parti Warisan, serta Bugaya merakamkan terima kasih kepada semua yang beri sokongan secara langsung dan tidak langsung kepada Parti Warisan, khususnya kepada semua keluarga dan juga rakyat Bugaya. Datuk Speaker, Sabah sudah berada dalam Malaysia selama 62 tahun. Tidak dinafikan ada peningkatan taraf hidup dan ada pembangunan di dalam setiap daerah, dan ada yang laju dan ada juga yang lambat. Ianya mungkin berpunca daripada kerajaan yang tidak memilih fahaman politik yang didasari oleh prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi adalah untuk mencegah penyalahgunaan kuasa, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, accountability dan melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau parti politik semata. Untuk merealisasikan prinsip demokrasi pembahagian kuasa, separation of power, di antara kuasa eksekutif, perundangan dan juga kehakiman adalah penting untuk dilihat. Pembahagian peruntukan kepada kawasan DUN tidak adil dan saksama adalah salah satu tanda kepincangan sistem demokrasi yang gagal dilaksanakan oleh kerajaan. Kerana perkara itu tidak berlaku di negara yang berjaya menjadi maju. Dan sudah tiba masanya saya untuk mencadang yang mana mungkin kita boleh meletakkan kuasa kepada Dewan Yang Mulia ini, dan Datuk Speaker untuk diberi kuasa untuk memberi peruntukan dan juga kuasa untuk mengagihkan peruntukan kepada semua adun tanpa mengira fahaman politik. Setelah meneliti ucapan Belanjawan Sabah 2026, Bugaya mendapati jumlah pembekalan adalah RM6.402 bilion dan pembangunan berjumlah RM1.46 bilion. Bugaya mendapati jumlah belanjawan pembangunan baru yang dapat dirasakan oleh rakyat daripada jumlah perbelanjaan keseluruhan ialah 22.93%. Sabah adalah wilayah terakhir di Malaysia yang membentangkan Belanjawan 2026. Wilayah Sarawak membentangkan belanjawan tertinggi antara semua wilayah dan negeri-negeri di Malaysia. Selangor, Perak dan juga Negeri Sembilan adalah negeri-negeri yang membentang belanjawan yang masing-masing berjumlah RM2.546 bilion dan RM1.61 bilion dan RM640 juta. Dan ketiga-tiga negeri ini memberi peruntukan dan peruntukan pengurusan kepada adun kerajaan dan juga pembangkang yang masing-masing secara sama rata, yang mana masing-masing mengikut negeri berjumlah RM200,000 dan RM300,000. Soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan, adakah kerajaan Sabah yang membentangkan belanjawan lebih besar daripada Selangor, Perak dan Negeri Sembilan ini tidak mampu melaksanakan apa yang dibuat oleh ketiga-tiga negeri tersebut? Anggaran hasil RM6.43 bilion ini boleh meningkat dengan kita menuntut hak 40% daripada persekutuan yang dikira mengikut tahun. Peruntukan yang dihasilkan oleh perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi di negara Malaysia berdasarkan perkara 4 Perlembagaan Persekutuan Malaysia, perkara 112C
dan 112D adalah tidak boleh dicabar, sama seperti perkara 3 agama persekutuan yang tidak boleh disentuh dan hanya dipatuhi tanpa kompromi. Oleh yang demikian, kerajaan persekutuan wajib kena membayar 40% hasil yang termaktub dalam perkara 112C dan 112D pada tahun ini dan tahun hadapan. Tidak ada kompromi. Sekiranya ada kompromi, kita sudah melanggar sumpah kita sebagai ahli Dewan Undangan Negeri dan selaku ahli parlimen kerana tidak memelihara, melindungi, mempertahankan dan mempertabatkan perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kelewatan membayar 40% hasil dari perkara 112C dan 112D adalah hak keadilan yang dinafikan. Justice delayed is justice denied. Rakyat Sabah yang menunggu lama untuk penyelesaian perkara 112C dan 112D ini menjadikan hak keadilan tidak berkesan atau tidak bermakna, menghakis kepercayaan, meningkatkan penderitaan bagi rakyat Sabah dan pada asasnya menafikan remedi itu sama sekali. Kelewatan ini boleh membawa makna rakyat Sabah tidak mendapat hak tepat pada masanya dan masa 62 tahun kelewatan, masa itu tidak boleh diganti dengan wang ringgit sepenuhnya. Ada orang tua kita yang sudah menunggu sekian lama sampai meninggal dunia masih tidak dapat merasakan hak 40% hasil yang sepatutnya diberikan kepada wilayah Sabah yang sepatutnya mereka nikmati. Apa yang kita tunggu hak 40% ini? Adakah sampai wilayah Sabah ini hilang dari peta dunia? Bugaya bertanya kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan, apakah pendirian kerajaan Sabah? Sama ada kerajaan melalui Peguam Negeri akan menuntut hak 40% ini dan akan menentang rayuan yang akan dibuat oleh kerajaan persekutuan sekiranya rayuan dibuat oleh kerajaan persekutuan terhadap perintah mahkamah 40% yang telah diputuskan atau sebaliknya. Selain itu, Bugaya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada anggaran hasil 2026 muka surat 7 hingga 16. Kita hanya melihat hasil atau benda yang dikutip oleh Mahkamah Anak Negeri. Bugaya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan, bagaimana pula dengan Mahkamah Syariah? Di mana denda dan juga hasil dari Mahkamah Syariah disimpan dan digunakan? Dan di mana pula hasil kutipan zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat-zakat yang lain? Kenapa tidak terzahir di dalam laporan hasil wilayah Sabah? Berbicara tentang pusat zakat Sabah ini, Bugaya ingin mencadangkan kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi serta Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah untuk meningkatkan keyakinan dan kepercayaan rakyat terhadap pengurusan zakat. Ada baiknya pusat zakat ini dipisahkan dari Majlis Ugama Islam Sabah seperti pusat zakat yang lain berada di negeri-negeri di tanah Semenanjung Malaysia. Bugaya memohon kepada Yang Berhormat Menteri Kerja Raya agar peruntukan di muka surat 405 dalam buku anggaran hasil dan perbelanjaan bagi tahun 2026 pecahan kepala D3301000004 agar peruntukan dalam anggaran ataupun shilling RMK ke-13 negeri 2026-2030 sebanyak RM221,480,000 dengan anggaran belanjawan 2026 sebanyak 35,389,800 digunakan untuk membaiki jalan di Lihak-Lihak ke Bakung-Bakung, Jalan Indani, Jalan Bukit Sakung, Jalan Sungai Tuhuk, Jalan Kampung Simunul dan juga Jalan Habirun. Bugaya memohon kepada Yang Berhormat Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan agar peruntukan di muka surat 342 Bot Perbelanjaan Bekalan Kepala S29 Program 0500002000 Pengendalian dan Penyelenggaraan berjumlah RM78.816.040 digunakan
untuk menyelenggarakan saliran longkang di kawasan Kampung Tonggulangan, saliran di Jalan Sempurna Tawau berhadapan dengan Hotel Greenwall, Bomba Sempurna dan juga di hadapan Winds Garden. Bugaya memohon kepada Yang Berhormat Menteri Pembangunan Luar Bandar agar peruntukan muka surat 193 vot perbelanjaan pembangunan pecahan kepala D1901000005 peruntukan khas sebanyak RM172 juta dan D1901000011 projek jambatan kecil luar bandar dengan anggaran siling RMK 13 2026-2030 RM20 juta dengan anggaran perbelanjaan 2 juta digunakan untuk membaiki jambatan utama di kawasan Kampung Bangau-Bangau, Kampung Panji yang sudah uzur dan jambatan di Kampung Simunul, Lorong 3, Lorong 2, Lorong 5 serta jambatan di Kampung Seri Aman dan juga Kampung Selamat. Bugaya merujuk kepada perenggan 130 dan 131 teks ucapan belanjawan 2026 yang menyatakan KKTP mendapat peruntukan sebanyak RM257.44 juta yang turut merangkumi 46 projek baru. Bugaya memohon jasa baik daripada Yang Berhormat Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan agar memasukkan Terminal Bas Sempurna sebagai salah satu projek baru dalam rancangan tersebut, memandangkan daerah Sampurna masih belum mempunyai terminal bas yang rasmi walaupun jumlah penduduknya bertambah dan jumlah pelancong yang semakin meningkat. Bugaya merujuk kepada perenggan 132 muka surat 48 ucapan teks belanjawan yang mana kerajaan komited memastikan rakyat menikmati persekitaran yang bersih dan sehat dan berkualiti. Oleh itu, saya memohon kepada Yang Berhormat Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan agar memindah tempat pembuangan sampah bersebelahan dengan Kampung Selamat ke tempat yang lain memandangkan ianya terlalu hampir kepada kampung tersebut dan ada lebih kurang 1,300 orang penduduk di Kampung Selamat yang terjejas persekitaran yang tidak sehat akibat kawasan pembuangan sampah berhampiran dengan rumah Kampung Selamat. Mohon jasa baik Yang Berhormat Menteri demi untuk kesejahteraan penduduk Kampung Selamat. Bugaya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada muka surat 58 teks ucapan Yang Berhormat Menteri Keuangan perenggan 155 berkaitan dengan bonus yang dibayar kepada penjawat awam. Gambaran yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan bahawa prestasi dan juga prospek ekonomi wilayah Sabah dalam keadaan makmur dan semakin meningkat. Memandangkan keadaan belanjawan wilayah Sabah kedua tertinggi di antara wilayah dan juga negeri-negeri di Malaysia, Sarawak, Pulau Pinang, Perak dan juga Melaka, serta persekutuan membayar bantuan khas kewangan BKK secara one-off. Bugaya mencadangkan kepada Yang Berhormat Menteri Keuangan untuk membayar bantuan khas kewangan sebanyak sebulan gaji atau minimum RM2,000 dibayar secara sekali one-off dan bukan berfasa. Sabda Rasulullah SAW, "Wahai Tuhanku, barang siapa yang dilantik mengurus urusan umatku ini, lalu dia menyusahkan urusan umatku, maka susahkanlah urusan mereka. Dan barang siapa yang dilantik menguruskan urusan umatku dan dia melakukan dalam keadaan lembut dan baik, maka engkau berlaku lembutlah terhadap mereka." Hadis riwayat Muslim. Akhir kalam, saya mengucapkan terima kasih kepada semua di Dewan Undangan Negeri, kepada Yang Berhormat Datuk Speaker dan semua penjawat awam yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan pembentangan belanjawan bajet 2026 ini. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan sentiasa dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Bugaya mohon mencadang. Terima kasih Yang Berhormat Bugaya.